Ni Abu punya kemah masih tidur lagi ni. Pagi-pagi Abu masih tidur lagi. Ini pot yang paling cantik ni. Sebab apa? Betul-betul tu sungai. Tengok tu, budak-budak kalau dah ambil tapak ni memang tu lah sungainya. Main-main depan tapak kemah aja. Betul pintu masuk. Berdepan dengan pintu masuk. Kita tengok kejap dia punya sungai. Tu dia sungai dah. Tengok air dia. Tengok cabang tu yang pergi ke betul-betul depan kemah, tapak kemah nombor 5. Itu dia tu dia. Tapak perkemah persendirian ni. Ini dia. Dia pun boleh mandi. Ni terus pergi ke air terjun. Dia ada cabang lagi ke sungai ke bawah tu lagi. Ni tempat letak kereta. Bawah ni dah start tapak dah ya. Ni untuk tapak solo cantik. Ni tapak solo. Tapak solo ada tangga. So di bawah tu itu memang tempat ikan tengas main. Tapi di sini dilarang mancing lah. Tak boleh mancing. Ni tapak solo, tapak nombor 4. Tapak nombor 4 tu solo. Okey, dia turun ke bawah. Okey, ni tapak dia. Ni lagi tapak. Ni tapak nombor 2. Ni tapak nombor 2. Tengok tapak nombor 2. So tu tapak nombor 3. Ada tulis tu 3. Okey, ada singki. Okey, kita turun bawah sikit. Itu nak banding ni. Okey, camping dekat sini masih lagi ada suasana hutan orang kata. Masih tak tercemar lagi. Kita hanya buat tapak kemahan dia katanya. So ni dia jalan turun. Ni tapak nombor 1. Ni tapak nombor 1. Tapak nombor 1. Okay, ni dia. Dia akan sambung di sini nombor 13 ni. Nombor 13. Yang sini nombor 12. Yang ni nombor 12. Nombor 12 di sini luas. Tapak sini luas. Bawah ni pun sungai. So ni tapak 13. So ada plug point. Bawah ni sungai. Ini sungai dia. So ni kawasan tapak dia. Memang tengok masih kekal dengan suasana sejuk, hijau, menghijau ya. Pokok-pokok masih tak tercemar lagi. Memang sejuk kawasan ni. So malam tadi pun saya tidur memang sejuk. Ni kawasan dia. Okay, kita pergi ke bawah. Dah menghijau dah. Memang cantik lah. Okay. Ini dewan lah. Dewan boleh buat solat. Dia letak kapet sini. Dewan seberguna lah untuk sekiranya ada kecemasan. Ya. Okay, ini dia. Di bawah sana ada tapak lah. Baru buat tu. Okay, kita pergi tengok sekejap. Tapak yang baru. Okay, ni. Ni tu letak. Ni zon belah sini lah. Zon sungai belah sini. Tadi zon sungai belah sana. Ni tapak nombor 8. Sana tu tapak dia nombor 8. Sana nombor 9. Okay, tak apa. Kita
Kita tengok belah sini dulu apa cerita dia. Sebab dia ada 2 zon ni. Zon A, zon B. Ni tapak nombor 7. Nombor 7 kita pergi kemari. Ni tapak baru. Nombor 7. Ni tapak dia tu nombor 6. Ya. Sebelah dewan saja. Besar juga tapak dia. Nombor 6. Ni tapak dia. Oh, ni nombor 7 lagi besar lah. Nombor 7 ni lagi besar. Okey. Memang cantik lah. Pokok pun tak besar tengah mana. Okey, selamat kawasan ni. Okay, itu dia. Ni bilik air lah. Ada 5 pintu. 6 pintu. Ada 6 pintu bilik air. Ada 6 pintu bilik air. So, ni parking lah. Parking kereta. Kawasan parking kereta. Ni dia. So, ni tapak 15. Ni tapak 15. Atas. Tak jauh daripada tandas ya. Tapak nombor 15. Dia ada satu tapak baru ya. Dia baru buat di bawah tu. Dia panggil tapak pulau. Tapak pulau. Tu tu dia. Tu dia. Turun kot ni. Tu dia. Nampak daripada sini. Nak pergi pun jauh. Tak apa. Kita tengok di atas je. Lagi satu tapak. Dia panggil tapak pulau. Okey. Ni lah tapak 11. Tapak 9. Tapak 9, 10, 11. Ada 3. Ya. Tapak 9 sana. Nampak 9 pokok tu. 10 sini. 11 sini. Yang turun ikut tu tadi tapak 8. Yang ni tadi ke bawah ni ikut ini tadi yang kita tengok daripada sana tadi. Ini dia kawasan dia. Tengok kawasan kan. Ini parking lah. Ini tempat parking. Mana bawah? Okey, kita tengok abang dia tunjuk kita kat bawah. Ini memang tak buat apa lah. Memang untuk wild lah. Ini untuk wild. Betul. Yang suka, masih lagi suka perhutanan ataupun solo camping, sini. Wow. Menarik ni. Di sini tidak dibekalkan sebarang elektrik. Kalau main sini biasalah, nama penduduk tapak hutan. Bawa dah sendiri kelengkapan. Ni dia. Ni baru buat kan? Baru. Ni baru buat. Ni kawasan hutan lah. Pasal dia pun nak tapak hutan, kita bagi tapak hutan lah ya. Okey, ni dia kawasan dia. Tapi kawasan dia luas. Bawah ni tetap sungai juga. Dia ada air terjun dia. Tengok air terjun. Menarik lah sini. Ada sungai dia. Tetap juga tidur malam mesti ada bunyi air. Okey, ni dia. Tapak baru. Ni tapak baru. So, tengok. Ni nak buat lagi tapak. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini yang kata yang suka solo, suka tidur dalam hemok. Ini sangat sesuai sebab pokok banyak. Ni pokok je kecil banyak untuk nak gantung hemok. Sangat sesuai. Okey, ni kita ikut jalan bawah ni.
Daripada atas tak nampak. Dia kena daripada bawah. Kalau kat sini memang sejuk malam. Ni dia tapak nombor 16. Oh, ni 16. Okey, ni 17. Okey, ni tapak 17. Ada pipe. Cuma pipe ni adalah ada air bekalan air dia. 16. Okey, ni luas sama juga tepi sungai juga. Ni sungai lagi satu, dia ada 2 sungai. Oh, ni memang di bawah betul. Oh, ini kita dapat dengar bunyi air je lah ni. Nak turun, jangan main-main. Batu besar. Yang air terjun yang last ni turun kat sini lah. Oh, ada satu lagi tu. Air terjun bawah je. Oh, nak kena air terjun ni. Oh, kena turun kat ni. Oh. Ada tengok. Tak payah. Jauh menor tu. Siapa duduk Pokemon ni boleh. Oh, ini buah ni. Tak boleh makan. Tak kan? Tak boleh. Ingatkan buah bidara ni. Itu ada seorang nak orang RTT nak try dia. Nak try boleh lah. Turun pasang sini. Sini boleh lah. Dalam 2 biji kereta 3 boleh lah. Ini orang tu kontak dia masuk. Tapi tak confirm lagi. Ini kereta boleh masuk ni. Tapi kalau macam jenis-jenis 4x4 cantik lah masuk sini. So kita ikut. Inilah kawasan dia. Oh, ni bawah ni 14 dia. Ni pun kira baru juga ni. Hemok ni ada angkor dia depan 5 biji hemok dah naik tu. Cantik. Benda kita tempat hemok. Yang suka gantung hemok. Inilah kawasan dia. Okey, tapak 8 cantik ya kan. Nak pergi ke tapak 8 pun tengok. Memang cantik je kawasan dia. Siapa dapat tapak 8 ni memang cantik lah. Tengok kawasan nak pergi. Okey, tapak 8. Memang cantik lah. Sungai. Tu air terjun sebelah saja. Okey. Sebelah dia tu lah tadi. Tapak 9, tapak 10, tapak 11 semua di sana. Ada singki sini. Kawasan ni memang cantik lah. Sebelah dengan homestay. Ya. Nak sewa homestay pun boleh. Ada 2 biji homestay. Boleh sewa. Maklum je dengan Abang Din. Nak sewa homestay. Ini kawasan homestay. Jalan cantik lah. Siapa yang suka terung berembang. Ni terung berembang. Okey, tu dia homestay. Memang tepi betul dengan air terjun. Homestay besar. Okey, kita tunjukkan sikit homestay kita ni. Chalet. Homestay pun boleh, chalet pun boleh. Okay, kita masuk. Tengok kawasan dia sangat luas. Ya. Luas. Gelap sikit lah sebab apa tak pasang lampu. Okey, bilik air. Ya, bilik air. Tengok. Bilik air. So ini bilik. Ni bilik bawah lah. Dia katil, sepatutnya boleh tahu katil double ni. Tapi Abang Din tahu single sebab atas ada double. Okey. Satu. So dia sediakan kipas, ada 2 kipas.
Okay, naik tangga ni. Ya, ni menarik ni. Sangat menarik naik tangga ni, nampak? Oh, sampai ke atas ni. Wah. Boleh nampak? Tu dia. Ni katil King ke Queen? King, Queen. Okay, ni luas lagi kawasan dia, nampak? Ni pun dah berapa orang. Kalau katil 7 orang, sini pun boleh tambah total lagi seorang lagi. 3 orang duduk atas ni tak ada masalah langsung. Ya, bawa anak-anak buat keluarga tu boleh ambil ni sebiji. Sana tadi pun boleh masuk 2 orang, 3 orang boleh. Sini lagi kawasan ni. Kawasan ni sangat luas. Tengok terus ke situ. Siapa yang menginap di sini boleh guna kawasan ni untuk santai-santai. Ya, boleh guna kawasan ni. So juga ni tempat yang nak masak-masak boleh guna juga, Abang Din kata. Bawa barang makanan saja, apa yang nak dimasak ni boleh bawa. Sini boleh masak-masak dekat sini. Tangki di sini. Okey, ni dia ya. Pokok bunga telang pun dah ada. Masa saya datang dulu, kita bagi Abang Din benih. Tengok, dah ada dah. Bunga telang dekat sini. Okey, siapa nak sewa homestay boleh duduk homestay. Homestay ni dalam 2, 4, 6, 7 orang tak ada masalah. 7 ke 8 pun boleh. Sebab apa dia sangat luas. Tu dia. Kita tengok. Duduk di santai-santai ya. Maklum santai-santai maklum. Maklum santai-santai di tepi ya. Oh, memang healing sangatlah maklum. Maklum healing. Maklum santai. Pagi-pagi maklum dah santai lah. Pukul 8 pagi maklum dah santai lah. Ya. Tengok maklum santai kat mana tu. Maklum air terjun maklum. Ya. Sama juga dengan satu lagi chalet ni. Sama juga 2 tingkat. Ya, nampak je tu tapi 2 tingkat. Healing betul-betul tengok. Kat sini dia punya sungai daripada situ. Nampak sini. Memang menarik ya. Under the stars, the night's so bright, laughing with friends by the firelight. Whispery winds and the rivers flow, nature's song in the gentle glow. Oh, let the moments fly, singing together, reaching the sky. Hand in hand, hearts so free, camping. Okey, sekarang kalau tengokkan jam 8.02 minit malam. Wah, ini dia. Kita malah kali ni lambat sikit sampai. Kita berada di Kansat Latar Perahu Hati, Kuala Kangsar. So kita tengok abang abu kita nak set up kemah. Kemah ni kemah solo kan? Kemah solo kita tengok. Blok 05. 05. So kita tengok bambu setup dia. Bukan tak ada, kita dah ada sebenarnya. Di bawah tapak ni, gazebo ni ada tapak ni yang menggunakan base amp. Tapi satgi member akan duduk situ lah.
Kita yang babu dia nak set up dekat sini. Kalau tuan-tuan datang, boleh datang kemari juga. So boleh sewa tapak dekat babu nak pacak ni. Oh, dia kalau sewa tapak sini secara automatik dapat base amp ni. Boleh ambil tapak sini. So ni dia bambu, kita tengok bambu setup. Yang menariknya tapak sini satu daripadanya adalah sungai lah. Hujan air dia mencik macam tu. Tengok sungai sekejap. Sementara Abu nak buat, ni sungai nampak. Untuk anak-anak nak mandi kat sini, tepi ni je. Nampak daripada tapak sini. So hujan lebat, buat masa ni tak mana hujan lebat pun dia tak pernah naik ke sampai tapak ni. Itu yang kelebihan tapak sini. So siapa nak ambil tapak sini boleh. Ni mula-mula masuk campsite, tapak dia sebelah kiri. Apa nama tapak dia? 5. Tu 5, tapak 5. Tengok bambu kita. Pam ni tengok. Single punya pakai angin. Kemah ni okey. Tengok ya, hari ni Abu lupa nak bawa pump. Pump. Hari ni terpaksa pakai manual lah. So tak apa exercise. Lagi kemah kecil. Sekejap ya, kemah kecil. Okey, tengok dia dah naik, sudah naik. Sudah naik. Wah, tu dia. Sudah naik. Okey. Blok 05. Sudah naik. Alamak, cukup best lah kemah macam ni. Tak payah nak bawa orang kata full panjang-panjang. Kemah ni cukup simple sekali. Dia dapat tegak lagi. Lepas tu kita tarik lah tali kan. Tengok babu pasang kita, tengok macam mana. Itu dia. Sebenarnya kemah ni bukan untuk seorang. Dia boleh masuk 2. Sebab dia sebenarnya besar. Seorang ni sangat-sangat selesa. Tapi 2 orang pun selesa kemah ni. Sangat selesa nampak. Okey, ni pun tak habis pump lagi ni. Tak lagi dia akan pump sikit lagi. Bagi kemas sikit saja. Sudah tarik macam sudah siap. Sikit je lagi nak bagi dia kemas sikit. Okey. Nampak comel. Okey. Sudah siap. Itu sahaja. Okey. Sekejap je kemah ni. Sekejap je. Tak payah pening kepala. Dia ni jenis kain apa ni? TC punya ni. PC curtain. Dia TC sebab agak tebal. Dia macam kemah askar. Dia tahan air. Tahan air. Tak payah pakai fly. Tak payah pakai fly. Fly untuk masak boleh kat depan. Oh, kalau kita nak buat ni lah. Tapi ni pun boleh tarik fly ni. Ni. Macam ni. Untuk seorang tak ada masalah dah. Okey. Okey, dia ada juga mesh dia situ. Kita tengok dalam, kita periksa dalam sekejap. Tengok. Keluasan dia nampak. Sangat luas. Kita tengok babu ni. Tak apa, kita angkat lampu Ustaz. Kita tak nampak. Okey, ni dia. Oh, ini bukannya seorang. 3 orang pun boleh.
Kan, 3 orang pun boleh ni. Bukan seorang lagi, tapi kemas tengok. Alamak. Ni 3 orang boleh lah. Bukan seorang lah sebenarnya ni. Sesuai sangat untuk 3 orang ni. 3 orang Selesa sangat 3 orang ni. Ketinggian dia dalam 150 kot. Ya betul. Okey. Tepat. Ketinggian 150. Okey. Dah boleh tidur dah. Dah boleh tidur. Hujan tak payah lebih-lebih. Ni dia. Lah. Di tepi sungai betul-betul nampak. Air. Mengalirnya air. Tengok. Air mengalir. Tu dia. Okey. Tuan-tuan tengok dah. Memang cantik. Sesuai sangat untuk 3 orang. Selesa untuk 2 orang. Okey. Kita tengok ya. Hari ni Babu lupa nak bawa pump. Pump. Hari ni terpaksa pakai manual lah. So tak apa exercise. Lagi kemah kecil. Sekejap ya kemah kecil. Okey, tengok dia. Dah naik, sudah naik. Sudah naik. Wah, tu dia. Sudah naik. Okey. Blok 05. Sudah naik. Alamak, cukup best lah kemah macam ni. Tak payah nak bawa orang kata full panjang-panjang. Kemah ni cukup simple sekali. Dia dapat tegak lagi. Lepas tu kita tarik lah tali kan. Tengok Babu pasang, kita tengok macam mana. Itu dia. Sebenarnya kemah ni bukan untuk seorang. Dia boleh masuk 2. Sebab dia sebenarnya besar. Seorang ni sangat-sangat selesa. Tapi 2 orang pun selesa kemah ni. Sangat selesa nampak. Okey, ni pun tak habis pump lagi ni. Tak lagi dia akan pump sikit lagi. Bagi kemas sikit saja. Sudah tarik macam. Sudah siap. Sikit je lagi nak bagi dia kemas sikit. Okey. Nampak comel. Okey. Sudah siap. Itu sahaja. Okey. Sekejap je kemah ni. Sekejap je. Tak payah pening kepala. Dia ni jenis kain apa ni? TC punya ni. PC curtain. Dia TC sebab agak tebal. Dia macam kemah askar. Dia Tahan air. tahan air. Tak payah pakai fly. Tak payah pakai fly. Yang fly untuk masak boleh kat depan. Oh, kalau kita nak buat ni lah. Tapi ni pun boleh tarik fly ni. Ni. Macam ni. Untuk seorang tak ada masalah dah. Okey. Okey, dia ada juga mesh dia situ. Okay, kita tengok dalam. Kita periksa dalam sekejap. Tengok. Keluasan dia nampak. Sangat luas. Kita tengok Babu ni. Tak apa, kita angkat lampu Ustaz. Kita tak nampak. Okey, ni dia. Oh, ini bukannya seorang ni. 3 orang pun boleh. Kan, 3 orang pun boleh ni. Bukan seorang lagi, tapi kemas tengok. Alamak. Ni 3 orang boleh lah. Bukan seorang lah sebenarnya ni. Sesuai sangat untuk 3 orang ni. 3 orang selesa sangat 3 orang ni. Ketinggian dia dalam 150 kot. Ya betul. Okey. Tepat.
Tigian 150. Okey. Dah boleh tidur dah. Dah boleh tidur. Hujan tak payah lebih-lebih. Ni dia. Lah. Di tepi sungai betul-betul nampak. Air. Mengalirnya air. Tengok. Air mengalir. Tu dia. Okey. Tuan-tuan dah tengok dah. Memang cantik. Sesuai sangat untuk 3 orang. Selesa untuk 2 orang. Okey. Okey. Pakai pam kapis. Okey, untuk tilam Mobi Garden juga. Menggunakan Mobi Garden. Ini Mobi Garden Queen ni. Queen ni. Okey, tuan-tuan boleh tengok ya. Mobi Garden Queen pun muat. Memanglah. Ni Mobi Garden untuk 2 orang. Tu, kosong lagi. Memang sangat sesuai lah 3 orang. Tapi tak apalah. Kalau belah sini nak letak barang. Boleh letak meja. Letak meja. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Betul. Letak meja ke nak buat nak sini buat kerja belah sini. Okey. Pam sekali Dia bagi dengan pam sekali. Pam lupa nak bawa. Memang untuk exercise dia ni. Kenalah pakai apa ni, manual pump. Pump pun besar. Tak banyak kerja dia. Tak susah sangat. Bagaimana kalau macam dia lagi solo? Dia ada peluh sikit. Pergi camping kalau tak keluar peluh tak best. Sangat, sakit. Dia mesti ada kena peluh. Baru rasa orang kata pacak kemah orang kata. Okey, tu dia. Tu baru mandi, baru syok. Lepas tu mandi bergoling dia dekat tepi ni. Tak susah nak mandi situ. Terus je. Sebab malam ni tak ada orang. Tak ada orang. Palung dia ujung sana, saya ujung sini. Masing-masing nak privacy. Hari ni yang akan berada di latar perahu, saya, Abang Abu, owner dia Abang Din, dengan siapa tadi tu? Pak San kita. Pak San dia akan tidur situ. Tukang dia akan duduk di base camp ni. Dia akan teman dengan Abang Abu di sini. Kat bawah ni. Tuan-tuan ni dia. Ini nak jalan kemari pun nampak. Memang air yang jernih ni. Dia ni sungai sampai ke situ. Itu sungai besar sikit lah. Ini nampak. Hai. Nampak sampai ke sana. Nak naik ke sini ni. Nampak 5 tu. Tapak 5 ya. Kalau siapa nak sini tapak 5. Siapa ambil tapak 5 ni, dia akan dapat sekali gazebo ni. Yang ada base camp ni. Kalau macam ni boleh ramai datang ni. Sebab boleh pacak kemah dekat sini. Dan sekali dapat gazebo, base camp. Bolehlah nak datang keluarga 5-6 orang, tak ada masalah. Siap lah. Perlu. Okey kereta kat sini je. Kereta terus kat sini tak ada masalah. Ni tapak, ni kereta. Ini je tangga ni, bukan tangga sangat lah. Ni lah dia. Ni jalan masuk. Ni jalan masuk. Ni. Okey. Ni pun tapak parking sampai sana, tapak parking. Ni dia. Ni dah siap nampak. Lama. Lagi ya. Okey, ni dia. Lampu lagi, ambil lampu. Okey, untuk spare SWS ada je. Ada je hijau. Tapi hari ni nak macam nak layan, lama tak layan ni kan. Ya, kena pakai blok ni. Blok hari ni. Dah kerap sangat pakai SWS nampak tapi ni mensyok lah, saya tengok pun menarik lah kemah ni. Ni dekat kedai ni Ada. Harga dia dalam sekarang ni bawah 1,500. Bawah 1,500 harga dia. Boleh kontak Abang Abu kita. Abang Abu kedai dia dekat Pasir Putih. Pasir Putih. Boleh kontak Abang Abu kita, jangan risau. Dia selalu live dekat
Shopee. Okey, kita dah tengok abang-abang tadi pecah kemah. So sekarang pun tengok dah pukul 8.30. Makan dulu lah. Kan dah 8.30 malam kena makan dulu. So ini nasi berani lah. Nasi berani kita beli dekat Paik Bunta tadi. Siapa yang selalu pergi Paik Bunta, dekat sebelah Bank Islam tu dia ada nasi berani dan nasi putih lah. So belakang ni Sungai Tijun lah. Sungai Tijun. Kita berada di campsite latar perahu Kati di Kati, Kuala Kangsar. Tengok kan? Oh, tengok. Bau dia. Okey, kita santai-santai makan. Okey, ni satu chalet. Bilik air di dalam. So dia ada ruang tamu di dalam tu juga, ada kos-kosan. Ni ada beranda. So dia 2 tingkat. Atas ada tilam queen, ya. Di atas ada tilam queen, di bawah ada tilam single. Ni boleh ya, kepada tuan-tuan dan perempuan yang nak sewa homestay. Ni dia homestay di latar perahu ni. Atas tilam single double, bawah tilam single, bilik air di dalam. So di sini satu lagi, di bawah ni satu lagi. Okey, ni dia. Yang ada lampu ni. Ni sebuah lagi chalet. So di bawah ni sungai lah, tuan-tuan boleh tengok. Dah nampak lah air sungai mengalir, nampak? Air sungai mengalir tu. Okey. Ni kawasan ni boleh digunakan lah. Sesiapa yang sewa chalet ni boleh guna kawasan ni.